Hari ni kita nak buka puasa di rumah makan Mak Ming. Sebelum tu like dan komen dulu titik guys. Sebiji pun tak apa. Kebetulan saya baru balik daripada KL. 1 kilometer saja daripada Izik Gemuruh. Ada satu kedai ni yang menyediakan pelbagai jenis menu masakan-masakan kampung. Nah, gulai kawah pun ada, kari kepala ikan, macam-macam ada. Gulai kepala kambing RM50 pun ada. First kita dah ambil dia punya kari kepala ikan jenahak. Besar bapak macam ni RM25 je. Isi dia pula pejal-pejal lembut. Kuah kari memang kau memang pekat. Yang jadi favourite saya ni dia punya pipi tu memang lembut, lembek-lembek dan berlemak macam tu. Lepas tu ada juga mata. Yang ni pun sedap sangat. Combine pula nasi dengan kuah dia tu memang syahdu. Seterusnya pula kita nak rasa sup tulang RM10. Tengoklah guys, daging dia ni memang empuk. Gigit, tarik macam tu je terus terlerai. Untuk rasa kuah sup dia ni pun sedap. And lepas tu saya juga ada ambil daging belengas. And satu lagi yang best dekat sini dia punya gulai kawah. Jadi waktu makan tu ada white kenduri. Jadi yang mana-mana perantau ataupun orang tempatan nak buka puasa, jemput datang di rumah makan Mak Ming. And untuk raya kedua kita orang dah buka.